Assalamualaikum. Tuan-tuan, dalam kehidupan ini kadang-kala kita rasa lupa dan alpa. Kadang-kala kita rasa tidak cukup dengan apa yang kita ada. Begitulah hakikatnya, kita sebagai hamba yang lemah, kita perlu sentiasa berharap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kongsikan satu doa. Doa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan memperelok ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mengamalkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing hati kita agar tidak lalai dan sentiasa bersyukur dan redha dengan apa sahaja yang diberikan Tuhan. Jangan lupa, jom sama-sama kita amalkan.